Assalamualaikum. Salam hari Sabtu. So Alip ada dekat Ipoh. Okey. Nasi kandar Datuk Sagor. Jom kita pergi tengok tahun 2026 apa yang sempoi ke. Jom kita tengok apa yang menarik lagi. Ada skuter beam pada depan Datuk Sagor. Ada lauk semua ada. Periuk tembaga tu yang mahal guys. Lauk tak banyak sangat lauk lah. Tapi okey lah Okey kan, ada order ayam. Ayam, kuah campur. Ada sambal nyok. Terus ada timun lah guys. Ini hari. Hari daging lah Rasa sikit. Tidak lah rasa lempah. Rasa apa? Mati daging tu banyak. Saya rasa. Ayam dia keras sikit lah. Dia boleh je kita popak. Ayam macam ayam goreng lah. Tapi dia masuk macam ada kuah sikit. Rasa memang sedap. Tapi dekat Datuk Sagor ayam ni lah yang paling popular kan. Lagi satu ayam goreng yang biasa, ayam goreng kunyit macam ni. Ayam goreng kunyit. Okey, kita try pula sambal nyok sikit. Sambal nyok dia rasa masam-masam. Rasa ada rasa pedas sikit. Tapi ngam je. Yang nasi makan. Rasa sikit. Sorry Alip makan tak pakai tangan ni. Sebab tadi dapur main kereta ni. Oh. Ayam dia tengok luar macam keras, dalam dia lembut. Rasalah juicy rempah dia. Isi ayam pun sedap, masak sampai dalam, senang makan. Okey dah. Kuah dia ada rasa pedas. Pedas rempah, ada rasa masam. Dia Datuk Sagor ni rasa masam dia. Daging dia agak liat lah agak liat. Okey kan, ambil daging lah. Daging dia ada agak keras liat sikit, dia rasa. Daging sedap lah, tapi agak liat sikit kan. Ini kari dia punya kuah sedap lah. Enggan agak kecil sikit lah. Saiz nasi tu okey lah guys. Masih masak style lama Okay, tengok suasana. Agak ramai juga lah kat sini. Sorry guys, autofocus problem sikit telefon ni. Okay guys, rasa sampai sini saja. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum.